Ni nak tanya, kita tengok menteri dah 2 resign. Lepas tu ada dah bukan 2, 3 resign. Bila nak buat reshuffle kabinet ni? 3 dah reshuffle, 3 dah resign, 2 akan habis tempoh senator, 5. Actually 3 je, 2 tu senator. Yelah, dia habis tempoh, tapi akan sambung balik. Saya ingat macam ni lah. Saya ingat dalam kepala PMX lah, kalau saya boleh fikir lah. Saya ni nujum pak belalang yang biasanya tepat lah. Tak payah fikir pasal reshuffle kot. Lebih baik dia fikir pasal membubarkan parlimen. Kerana lagi lama you bertahan, lagi merudum imej kerajaan Madani. Sebenarnya kerajaan Madani dah rosak dah. Saya minta maaf lah. Selepas 3 tahun, selepas UMNO menjadi seorang pengikut yang baik, saya kena bersuara bagi pihak Akar Rumbi. Saya tak ada pun. Saya bukan siapa pun. Tapi banyak ramalan saya tepat. UMNO, BN kena berhati-hati. Saya rasa kita jangan cerita pasal reshuffle lah. Mana tak payah cerita, jangan fikir pasal reshuffle lah. Pasal bagi saya tak lulus pun kalau dia nak reshuffle nanti. Saya tak kata siapa yang lulus. Yana day, inggit porenggi. Bye-bye.